Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita berjumpa lagi dalam episod Pod Maya. Let's go. Okey, macam biasalah aku Apple. Terima kasih kepada korang yang dah subscribe channel Pod Maya. Kepada yang belum lagi, ini adalah masanya untuk korang support kita sebab kami akan bawa banyak lagi guys termasuk dalam independent. Dan untuk episod kali ni, kalau korang biasa dengar lagu-lagu rock, kali ni untuk rock dia agak lain sikit. Dan untuk yang dah biasa dengan band-band dari luar negara, aku nak bagi tahu dekat Malaysia pun ada band yang sangat-sangat bagus. Jadi tak nak borak lama sangat, aku nak perkenalkan dekat kiri dan juga kanan aku, kita bersama dengan Monotone. So, apa khabar semua? Okey, sihat? Baik, sihat Alhamdulillah. Sihat, Biasa Alhamdulillah. dengan JB semua Biasa. Okey, sebab ada yang dari Johor, ada dari luar Johor juga. Tapi mostly kalau sebut JB ni, diorang dah biasa lah. Kalau tak untuk gig ataupun event, diorang dah biasa jalan-jalan dan sebagainya. So, selamat datang ke Marina Walk Puteri Apa. Korang yang tonton video ni, diorang sebenarnya akan perform pada malam ni untuk Foodlicious. So, terima kasihlah kerana sudi terima undangan daripada Pak Maya. Sama-sama. Alright, perkenalkan diri macam biasa, kita ramai nak tahu tentang Monotone. Mungkin kita boleh mulakan daripada kanan sebelum ke kiri. Alright, okay. Assalamualaikum semua. Aku Q. Aku main drum untuk band Monotone. Thank you. Next. Saya Meh, main keyboard. Itu saja. Thank you. Aku Fahmi, pemain bass. Thank you. Hai, aku Aji selaku pemain gitar. Thank you. Azrul, gitar dan vokal. Vokalis. Yep. Patutnya vokalis tengah. Pemalu ke apa vokalis? Duduk ujung jauh sangat. Tak tahu. Kok vokalis pemalu ke apa ke? Okey. Bila kita dah kenal seorang demi seorang dah senang lah untuk kita borak. Bila bercakap tentang independent ni, selalunya band-band tak kisah dekat Malaysia ke dekat Singapura ke, dia orang ada pengalaman yang best, pengalaman yang tak best. Masa ni kita nak tahu daripada pengalaman yang best juga. Dari mana korang boleh kenal dan siapa yang mula-mula nak buat band untuk Monotone? Silakan. Jadi yang tubuhkan Monotones ni Azrul dengan aku Okey. pada 2019. Jadi kita orang memang selalu lepak sekali dengar lagu yang sama. So dekat situ ada idea untuk buat lagu sendiri lah. Dan kita release demo dekat SoundCloud 2019. Dan bila kita dapat show tu baru kita kumpul line up apa semua. So waktu tu mula 2 orang. Dua orang, saya Azrul. Lepas tu kita jumpa dengan Fahmi. Okey. So barulah datang dengan line up completekan Monotones. Betul. So nama pun daripada korang gabungan Monotones ke? Bukan. Bab nama dia panjang cerita dia sebenarnya. Pendek kan? Macam mana nak pendekkan sebab macam mana terciptanya nama Monotones tu actually panjang cerita dia. Okey. Tak apa, kita ada masa. Okey, macam mana nak cakap hari tu sebelumnya aku jumpa Aziz lah. Sebelum jumpa Zizi, gitar aku rosak. Alright. Jack dia rosak. Jack. Okey, Jack rosak. Dia rosak. Alright. Then masa tu aku duduk Siti Alam. Kedai yang terdekat, kedai muzik yang dekat Kelang. Kalau orang Kelang tahu kot, Wahlin. Okey. Wahlin Music. Orang Kelang mesti tahu. Alright. Then aku pergi repair dekat Uncle Wahlin tu. Lepas tu dia tanyalah, Jack apa yang rosak kan? Aku cakap Jack gitar. Dia pun tanya nak yang macam mana. Aku tanya dia nak yang jenis yang apa ada kan? Dia pun cakap ada mono, ada stereo. Okey. Then dia pun aku pun tanya dia apa beza mono dengan stereo tu. Dia pun cakap stereo tu tone dia macam ni, mono tu tone dia macam ni. Tapi aku rasa actually jawapan dia salah sebab stereo dengan mono tu tak silap aku di kiri kanan, stereo tu satu, mono tu 12 kan. Lepas tu aku balik aku fikir balik, Monotones. Best ke nama Monotones? Stereotones dia panjang, dia tak balance. M-O-N-O-T dekat tengah, O-N-E-S. So T tu dia balance lah. Oh, nice juga So waktu tu lagu memang belum ada lagi? Lagu dah ada. Oh, lagu dah ada tapi baru come out dengan nama band. Lagu tu tak complete lagi lah. Cuma dah ada lah. Dah draft apa semua. Dah buat pre-pro sikit-sikit tu dah ada lah. Waktu dengan nama Monotone tu terus jumpa dengan member rasa macam okey kot. Yeah. Setuju terus lah. Yeah.
Dari 2019 Jun 2019. So sekarang dah 2000, hampir 2025 lah. Diam tak diam 6 tahun lah 6 tahun tapi 2 tahun COVID nak kira ke tak? Senyap terus. Tak adalah sebab tak ada show apa semua kan. So Tapi still berkarya. dia berkarya lah. Buat lagu apa semua. Buat lagu apa semua. So sekarang Tapi sorry ganggu. Actually before COVID kita ada show kan dekat JB time tu. Apa nama tempat tu ah? Sebelum COVID lah. Sebelum COVID betul-betul. Embrace Hall. Embrace Hall. Wow. So balik daripada Embrace Hall tu terus lockdown. Tapi kita orang follow the trend lah. Ada yang Yalah. main live, kita umum buat live. Ada yang macam ada orang buat live interview, Azrul join, macam tu ada gak. So dua ni diorang memang daripada monoton asal. So yang lain-lain ni ada projek dengan band lain ke ataupun korang memang tengah free atau tu? Macam aku before aku join Monoton aku ada band hardcore. Tapi band tu dari 2013 lah. So macam masa tahun 2018 tu band tu macam dah sendu sikit. Okay. And then one of kawan-kawan kita juga dia tanya aku, kau nak main band tak? Mula dia cakap band punk. So aku macam band punk boleh lah. Try lah punk hardcore mungkin lebih kurang lah. Betul. So dia bagi nombor Azrul. Dia bagi nombor Azrul, bagi IG Azrul apa semua. Aku contact Dia bagi aku lagu. Cakap mana jadah punk ni. Tak ada bunyi punk Kan? langsung ni. Tapi bagi aku ini satu benda yang baru sebab selama ni kau duk main double pedal, kau main yang memang jari memang bengkak-bengkak apa semua melepur lah kan. So bila kau dapat lagu-lagu yang macam ni bagi aku macam ni mencabar. Aku kena practice dengan click, aku kena practice dengan aku punya skill apa semua kan. So then aku macam okey lah, on lah, jalan lah. Itu yang kita ni. So macam Fahmi dengan May pun diorang actually ada project before. Okay. Aku tanya diorang lah. Kau dari mana? Hardcore agak ke? Tak. Kalau kata saya punya pengalaman, lebih kurang band-band pop. Itulah. Lebih kurang lah. Denuh lah nama band tu. Tapi tu dengan member lama lah. And then bila dah lama tu dia macam dah tak aktif apa semua itu ni. So Kira waktu kenal tu bukan daripada kawasan sama lah. dia tak juga. Sebab sebenarnya saya kenal dia orang ni daripada Instagram. Awal-awal kenal lah. Maksudnya jumpa dekat gig macam tu dan kenal-kenal. Ada satu hari tu saya dengan member saya ada 2 orang je nak jamming. Lepas saya contact lah si Fahmi ni. Contact Fahmi ni. Ajak jamming lah. Ajak lah, saya ajak dia datang. Okay. Sekali dia buat semua. So dari situ kenal-kenal dan tanyalah untuk Mula-mula jamming main lagu cover dulu. lebih kurang lah. Lepas tu baru dengar lagu yang dia bagi. So first bila kau dengar lagu yang dia bagi tu kau memang macam baik ni. Ada satu memang pernah dengar lah dekat SoundCloud semua tu. Lepas tu dengar macam lain lah. Itu yang jadi macam berminat lah. Mi kau main hardcore? Apa dia? Main hardcore ke main? Tak, saya memang tak ada band sebelum ni. Lepas tu saya kenal diorang dengan kaca banda lah. So kawan dengan diorang ni kaca banda apa semua kan. So atas kawan, dia kata ada tak kawan kau yang pernah main gitar, yang tahu main gitar. So dia jumpa dengan Haji. Haji pun beritahu dengan kawan dia. So contact nombor ni. So Haji WhatsApp saya. WhatsApp saya dan kita orang terus jamming, terus on. Okay, dah tak ada masa kan sebab dia orang rasa macam lagu ada, band tak cukup. So Betul. bila dapat yang rasa satu kepala, terus buat monoton. Tapi kan kalau dia sebenarnya ada satu cerita kelakar. Haji bukanlah kelakar. I mean actually dia coincident. Haji before this dia pernah ada satu band nama Supersonic. So waktu tu dia tengah dekat KL kak, dia ada macam showcase untuk dia punya album. Kita orang launching, kita sebenarnya semua ada kat situ. Tapi tak kenal satu sama lain pun. Macam Haji dia kenal lah dengan Azrul. So aku waktu tu buat bass untuk band dia. Aku jadi kru untuk band dia punya bass. Okay. So semua ada maksudnya. Kita orang ada yang ni macam dia orang joget, layan lagu apa semua kan. Band dia opening waktu tu. Kira macam bila ingat-ingat balik, kita dah jumpa sebenarnya kan. Okay. Sebenarnya ada waktu tu. Cuma kita tak kenal satu sama lain kan. Waktu Haji ingatkan balik kau tahu tak korang sebenarnya ada masa Supersonic launching. Macam serius lah. So baru kita orang tahu lah. Kiranya memang dah jodoh lah Time tu first time aku jumpa Fahmi. Time tu tak kenal lagi. Kerek tak? Cuma aku tengok dia nampak style, handsome. Tak nak pakai kerek lah? So aku ajak dia main band ni pun sebab dia style dengan handsome je. Talent tu nombor 200. Yang penting Style nombor 1. style dulu. Tapi aku setuju sebab aku tengok style kau banyak ikut follow Wat Doyok ke ataupun Nak kata misai pun untuk saya pun ada misai kan. Okay. So saya tengok banyak dia punya style. tapi memang style tu. Arwah untuk saya lah. Memang style. Sebab ada orang kadang-kadang
talent nombor 3, nombor 4 tu kan. Style nombor 1. Package kan orang panggil. Bila kita nak tengok apa yang kita bawa music tu kan, kita bawa sekali dengan fashion. Waktu gig ataupun dekat luar pun kau macam ni juga? Macam ni lah juga. Lebih kurang. Lebih kurang lah. Tapi memang style. Memang style. Aku suka lah. Secara bila first time tengok, untuk pengetahuan korang, aku antara orang yang baru-baru kenal dengan Monotones. Sebab bila dapat peluang dalam event Pak Maya, aku terima kasih Pak Maya lah sebab memperkenalkan aku dengan banyak band-band yang bagus. So bila dapat tahu ada Monotones, so aku dengar. So bila aku dengar, aku macam tertanya-tanya, genre ni macam genre apa So tadi sempat off record tanya, korang main genre apa? So diorang bagi tahu garage rock Ya betul, garage rock. Garage rock, and then kita orang ada campur-campur lagi lah. Macam surf rock, indie punya music. Kita campur-campur lah. Kalau ada adik-adik yang baru 16 tahun, 15 tahun nak belajar muzik, mungkin kita boleh bagi tahu sikit garage rock ni apa beza dengan rock ataupun metal rock. Jadi garage rock ni dia daripada 60-an lagi. So masa 60-an tu garage rock ni untuk muzik-muzik rock yang lebih raw, lebih, sebab zaman tu punk tak ada lagi. So garage ni dikira macam punk untuk 60-an lah. So bila dia dah sampai ke tahun 2000 ni, dia dah berevolusi. Macam tahun 2000 ada The Strokes apa semua tu Tu semua tu evolusi daripada garage music lah. Okey. So bila kita orang start main music pun, memang kita orang pun banyak dengar muzik-muzik garage. Then bila kita start buat lagu semua, memang kita guna unsur garage tu, and then kita ada masukkan lagi lah unsur-unsur lain. Bila kau cakap kau dengar muzik tu, siapa reference? Dari band luar ke ataupun Asia ke, Indonesia? Banyak band luar lah, dari UK, US. Antara yang kau rasa best gila untuk garage? Kalau macam untuk sound kita orang ni, macam The Buttertones, The Growlers. Shout out untuk Monotone sebab bawa benda-benda rare dekat Malaysia. Sebab kadang-kadang bila aku rasa 2020, dia start 2020 lah untuk independent punya scene ni dia dah mula berkembang balik. Sebab kita pernah jatuh waktu K-pop masuk. So time tu memang band-band yang bagus ni dah mula tak berapa nak nampak. Jadi bila sekarang ni dah 2020, of course kalau JB ni diorang punya supporter memang best gila. Kalau mana-mana dekat JB pun, korang pun pernah pergi dekat JB. So JB memang best untuk supporter, right? Kalau untuk gig, untuk apa semua. Jadi bila dah nampak perkembangan tu, bawa pula benda yang tak semua orang kenal, garage, dekat situ diorang boleh belajar. Untuk lagu sekarang total dah ada? Ada dalam 8 lagu. 8. 8. 2025 ada idea-idea ataupun tulisan-tulisan baru? Ada. Maksudnya 8 lagu tu 8 lagu yang kita dah record lah. Yang lain tu dah ada lah. Cuma ada lagu yang ada riff, ada lagu yang tak complete lah. Dan 2025 kita target akan release album. Actually first album kita pun dah siap. Cuma kita tengah planning apa yang kita nak buat untuk 2025. Kita akan release a few music video before kita release album lah nanti. Tapi untuk album tu memerlukan budget tau. Betul. So korang memang duit poket sendiri Duit lah? poket sendiri. Semua DIY lah. Selut lah bukan senang lah. Sebab kadang-kadang bila kita dah ada lagu, nak pergi sampai ke mastering apa semua, tu bukan kecilnya, makan modal juga tu. Betul. Makan modal, makan masa. Makan masa. Nak kena kumpul dulu, sebab tu lah ambil masa lama 4 tahun kan. Ya, dia bukan sebab saja-saja. Ya, betul. Lain lah kalau memang duduk atas duit. Yeah. Anytime je, hari ni ada lagu, besok pun boleh siap. Kalau untuk lagu semua dalam Malay, Macam mana? dalam Melayu semua, lirik, Aha. ada lagu Inggeris ke? Kita ada campur. Ada mix. Ada lagu English, ada lagu Melayu. Paling yang korang tak sangka yang dapat sambutan kalau pergi gig, memang paling kuat orang nyanyi? Paling kuat orang nyanyi. Setakat ni kita baru release 3 lagu. 3 lagu. Okay. 3. First single Dreamer the Dreamer, second Runover, dan third Haunted masa Okay. COVID. Itulah. Kalau soalan yang paling ramai orang nyanyi, aku rasa Dream by the Dreamer. Memang waktu buat tu dapat gambaran lagu ni confirm. Kita tak expect apa pun. Kita just release je dulu. Release je, tengok-tengok. Yalah, sebab MV semua pun kita buat DIY kak. Kita shoot sendiri, kita edit sendiri. Betul-betul Kawan-kawan ada yang pandai-pandai minta tolong. Actually
kita tak minta tolong orang luar pun. Kita je. Kita berempat, kita berdua ni. Sendiri lah. Kamera kita pinjam. Kamera pinjam, beli nasi bungkus dalam tengah hari semua. Edit 4 sendiri. orang edit sendiri. DIY betul lah. Kalau untuk lagu yang DIY ni kadang-kadang kita pun tak boleh nak expect more. Betul. Tapi selalunya bila independen ni diorang buat lagu first untuk kepuasan diorang dulu. Baru dia pergi kepada duit ataupun event dan sebagainya. Kalau lagu tu diterima jadi, letup jadi lah. Honest lah. Betul. Kalau tak jadi just untuk kita bagi tahu kita pun ada barang. Betul. Macam itulah. So sekarang mungkin kalau ada dalam kalangan korang yang nak dengar, sekarang ni semua ujung jari, tak macam zaman dulu nak kena beli CD, nak beli kaset. Cari je dekat Spotify, YouTube, semua platform digital ada. So boleh cari Monotones. Kalau korang rasa macam tak pernah dengar, it's okay. It's okay. Manalah tahu korang tengok podcast kali ni, buat research kat YouTube, dengar-dengar lagu diorang, jatuh cinta, boleh cari lagu-lagu yang lain juga dekat semua Spotify dan sebagainya. Okay, aku nak tanya lagi lah, kalau dalam scene garage ni, Malaysia, Indonesia, kita rasa macam aku cakap tadi, kalau nak dibandingkan UK dah terlalu besar lah. Kalau nak dibanding dengan Asia, Indonesia tu antara negara yang besar. Kalau Malaysia ni siapa lagi yang bawa sama genre dengan korang? Ada tak? Ke tak ada? Apa Vagabond, The Vagabonds, band Noh dengan Harry tu. So yang tu pun lebih kurang Kira tak banyak kan? tak banyak sangat. Kalau Indonesia aku rasa macam ada. Kalau Malaysia ni macam tak berapa banyak sangat. Tu yang bila dia bagi tahu garage rock tu, aku rasa macam berani korang ambil cabaran untuk buat lagu-lagu yang tak semua orang dengar. Tapi ada peminat dia. Untuk lirik semua cerita pasal diri korang ataupun cerita pasal Lirik actually bukan sahaja menceritakan tentang kita. Lirik actually kita boleh imagine je. Kita nak cerita tu macam mana kan. So kebanyakannya ada rekaan dan ada yang real life kita. tapi still ada kena-mengena waktu imagine tu korang bayangkan apa benda apa semua kan. Yes, betul. Mana senang, buat lagu dulu ke buat lirik dulu? Melodi dulu ke? Kalau kita orang biasa datang melodi dulu. Ya. By gitar. Betul. Tapi ada kat certain lagu tu yang kita dah tulis lirik dulu, then kita ada lagu kan, dan kita try masuk. Kalau Malaysia okey jalan. Yang bila nak buat sound tu masing-masing bagi idea lah. Part gitar, part drum nak masuk macam mana apa semua. Basically bagian macam- arrangement lah. Selalunya Arrangement kita orang betul. selit-selit lah. Okey. Part mana nak ni, part mana nak. Kira waktu korang brainstorm tu ada gaduh-gaduh sikit. Aku punya Ada. part ni nak kena lebih sikit lah. Tak ada lah. Bincang lah benda tu. Kita boleh tolerate lah. Paling Basically lagu aku akan pre-pro. Alright, then bagi dia orang dengar, then dia orang enhance lah macam mana dia orang nak cara dia orang main tu macam mana kan. Macam tu lah. kalau untuk gig sekarang ni fan dah mula penuh kalau untuk Pak Maya pun dah mula penuh. Lagu-lagu yang keras, cara sambutannya pun keras, moshing kan, tolak-tolak dan sebagainya lah. Kalau untuk lagu yang mungkin agak bergoyang reggae, korang boleh goyang, enjoy. Ada kejadian-kejadian waktu gig ataupun waktu korang buat show yang korang rasa Boleh. out of control ke, ataupun rasa macam tak boleh lupa, ada tak? Tengah-tengah show, Ada saya ingat. pengsan ke? Saya ingat apa time Art of Speed. Masa tu memang ramai orang depan Art of Speed. Saya tengok ada tengah-tengah tu orang angkat tongkat. Angkat tongkat? Dia sakit kaki ke patah kaki tak tahu lah. Tapi dia angkat tongkat dia baling. Saya Okey. fikir dia ni boleh jalan pula kan. Itu Kiranya sebenarnya dia memang kaki dia sakit. dah tongkat yang kaki sakit punya kan. Dia buat kibar Oh, macam tu. topang tu, okey. Dia buat kibar-kibar atas macam tu. Tapi time tu dia lupa ada sakit maksudnya. Tak tahulah. Mungkin dia dengar Monotones tu dia lupa sakit kan. Ya. Aku setuju lah. So maksudnya korang pengaruh kuat tu. Korang berjaya menyihatkan orang-orang yang sakit kaki. So kalau ada yang sakit kaki, try pergi. Jumpa kami. Try pergi gig untuk tengok Monotones. Confirm Treatment kaki korang untuk baik. monoton macam ni. Make sure joget. Joget macam mana gaya korang nak buat, terpulang. Suka hati. Okay. Pernah rasa kalau diberi peluang untuk mainstream, korang nak ataupun korang rasa tak apa lah, go indie dulu lah? Actually mainstream tu apa beza mainstream? Mainstream ni
of course kita dah mula macam lagu mula masuk radio, dah mula masuk TV, dah mula banyak. You know, kalau kita independent ni dia banyak kita harapkan gig, event organizer dan sebagainya. So kalau untuk mainstream ni dia dah mula pergi ke satu lagi level lah. Ataupun kau rasa tak ada beza untuk mainstream dengan independent? Ada beza. Actually kita bermuzik ni kita just buat je apa yang kita rasa betul, dan kalau lah ada berpeluang untuk pergi ke mainstream tu adalah bonus lah untuk kita. Kalau diberi peluang memang kau Kalau ambil diberi peluang, InsyaAllah. dan bersedia lah. InsyaAllah kita akan prepare. Mana Sebab bagi aku kalau untuk nak ke mainstream tu bukannya setakat kau cakap kau nak pergi mainstream tau. Pasal kau kena prepare banyak benda lah. Antaranya mental. one of the thing is macam kita maybe ada one of crowd atau one of orang-orang yang tengok podcast ni tahu yang kita ada MACP, kita ada RPM. Ya, betul. So all of these thing kita kena prepare, and preparation dia bukanlah semudah kita cakap ataupun register online. Betul. So the preparation is banyak benda juga from kita punya side and diorang punya side juga. So to go to mainstream, kalau tanya semua artis ataupun semua band, confirm diorang nak. Betul. But the thing is, untuk kita, aku pun faham macam monoton, kita pun dah memang dari awal tadi pun Azrul dah cakap kita dah buat DIY apa semua. InsyaAllah rezeki ada, siapa tak nak kan? Kita pun nak. Kita pun nak. Cuma masa lah menentukan. Yes, insyaAllah masa dan preparation lah. And aku harap by the time kita dapat peluang tu, kita orang dah prepare well lah. Itu je. Sebab fan dekat Malaysia ni memang selalunya bila aku tengok mana-mana podcast lah, kebanyakan bising, kenapa Malaysia punya media tak main lagu-lagu diorang punya lagu sedap apa. So yang itu aku tak nak komen lah. Sebab kata diorang benda tu rezeki. Kadang-kadang ada barang yang bagus tapi rezeki belum sampai, cepat atau lambat je lah. Kadang-kadang itu pun daripada fan. Dan sekarang ni aku tengok TikTok, Facebook, IG sangat-sangat membantulah untuk promotion. So korang dekat social media pun aktif juga. Facebook, IG, lebih kepada IG. Kita ada TikTok juga. Tapi macam masih baru lagi lah. Macam tak tahu nak buat apa kat TikTok ni. Beras habis, joget solusinya. Okay, ada merchandise? Merchandise untuk hari ni tak ada, tapi kita ada lah. Kita ada baju macam ni, tote bag. Boleh tunjuk sikit? Boleh tunjuk sikit. Ni guys, nampak? Kalau korang nampak monoton. Tapi yang ni kita bawa last year punya Rock the World. Okay. Masa Rock the World last year kita bawa ni, tapi ada stok lagi. Bag dah sold out, tapi baju ada lagi lah. Size limited lah. Size limited. So boleh Roger Monoton punya IG, Haji ke siapa-siapa lah, mana yang ada kita orang punya IG boleh je Roger. Sebab bila merch ni salah satu benda yang yelah fan nak ada kan, sebagai tanda support dan sebagainya. Dan zaman sekarang, zaman hujung jari Spotify, kita pun dah banyak AI ni. Apa pandangan korang buat lagu? Aku nak tanya orang buat lagu lah. Buat lagu menggunakan AI tu. Actually aku dah try. Okay. Aku dah try. Guna ChatGPT. Dah try lah? Dah try ChatGPT. Cuma kita as a songwriter, kalau kita pakai AI semua, mana human dia idea, mana originality from kita punya idea kan. So aku rasa benda tu boleh dibuat, cuma maybe as a draft ke apa kan. Kalau nak try lah, maybe as a draft dulu, tengok dulu lirik dia keluar macam mana, then maybe boleh enhance balik ke apa semua. Ada baik dia jugalah AI pun. Cuma jangan salah guna je lah AI. Sebab kadang-kadang aku pun pernah lah orang yang tak tahu muzik ni kan, try buat lirik, buat melodi, just tulis gitar, bass. Dia akan buat tapi dia tak berapa dengar human tau. Dia still dengar robot, mesin. Ya betul. So nak kena ada human punya touch juga. Sebab itulah macam mana pun diorang berkarya sendiri dan buat lagu tu bukannya senang. Mostly yang aku podcast, band-band paling banyak tempat diorang buat lagu adalah dalam toilet. Sama juga? Lebih kurang, tapi aku biasa atas motor. Oh. Balik kerja kan. Mambling. Boleh pula bising-bising tu. Ada, boleh. Oh, setiap orang lain-lain kan. Sebab setiap orang tu dia ada kreativiti sendiri kan. Jadi dia ada sweet spot dia lah. Macam Azrul dia biasa naik motor kan, balik kerja. Dari situ mana tahu angin tu masuk idea. Wah, time tu lah idea semua masuk kan. Semua masih single? Aku seorang je. Single and available. Single macam mana tu? Guys, single ke but not available? Apa dia? Single tapi it's complicated. Viable. It's complicated ke?
sekarang single je lah. Single. Ha. Yang lain semua alhamdulillah masih diberi peluang mencari jodoh di Pak Maya Fest event. Mana tahu malam ni jumpa jodoh. Kalau diberi peluang boleh, sebab masih single lagi. Vokalis kita handsome, bukan tak handsome vokalis? 2 orang baru kahwin je diorang Tahun ni. tahun ni. Alhamdulillah. So Yang baru. korang bila dah berumah tangga, wife semua tak ada masalah Semua support lah, wife support untuk muzik. Wife Family support. semua support. Memang support. Family mertua pun support. Tu yang syok dapat Sebab lesen lah. sebab- Lesen besar tu. Ya, yang penting wife tu. Sebab dia orang kalau yang tak berapa faham entertainment ni, dia akan ada pandang serong sikit. Sebab Betul. gig ataupun genre dia orang ni ada beberapa pandangan negatif sikit lah. Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh nak dengar cakap orang. Yang penting orang yang dekat dengan kita, of course wife, family kita tahu apa yang kita buat. Sudah. Alright, kita nak landing. Ada beberapa soalan terakhir sebelum kita nak habiskan podcast kita. Kalau korang rasa nak tahu lebih lanjut untuk merch ataupun untuk lagu-lagu diorang, macam aku bagi tahu dekat awal, cari je diorang dekat IG Monotones. Diorang dah ready untuk jawab sebarang soalan-soalan korang. Soalan-soalan terakhir, kalau ada adik-adik lepasan sekolah yang berminat nak main sama macam korang, ataupun mungkin ada yang tengah tonton ni salah seorang fan yang memang aku nak jadi macam Monotones, ada tips, nasihat macam mana nak buat lagu, macam mana nak buat band, macam mana nak berhadapan dengan crowd gig. Kita go seorang demi seorang kot. Mungkin boleh ambil sikit tips. Dapatlah 5 tips kan. Bagi aku sebenarnya kita dalam band, actually yang paling penting persefahaman lah. Kalau any idea yang bandmate korang bagi, so janganlah orang kata apa, Tolak mentah-mentah. betul. Try faham dulu apa yang dia cakap, try faham dulu apa yang dia nak kan. Then kita bertolak ansur lah. Okay. So yes. Kesefahaman, tolak ansur. Yes. Tips kedua. Influence tu penting. Kena dengar banyak muzik lah. Kalau dengar tak banyak muzik, nanti dia punya outcome dia pun apa Segitu je lah. macam gitu je lah. Tapi bila dah ada influence yang banyak pun, originality tu penting. So find your originality. Okay, kita ada 2 lah. 3 lah. Okay. Tips seterusnya. Masing-masing Kalau tengah fikir. macam dia kan ikut apa yang dia minat lah. So kalau buat dia minat tu minat sungguh-sungguh lah. Maksudnya dia minat muzik, Main muzik dengar betul-betul. betul-betul. Ya. Jangan orang panggil Hangat-hangat orang Kedah di panggil ayam. halal-balai. Okay, kita dah dapat tips yang keempat. Tips yang kelima. Kalau saya pula, usaha tawakal kabel lah kot. Maksudnya usaha dulu. Paling tak ada kabel lah. Tapi aku pernah dengar orang cakap nombor 1 kabel dulu, baru Kabel usaha. dulu. Sebab dia dah tahu ada kabel, dia dah tahu dalam luar dia cantik ni. Baru usaha. Tapi janganlah. Benda ni sebenarnya rezeki lah Yang penting usaha, betul lah usaha, tawakal. Last, tak nak pun sekarang. Dia kabel ni bukan kabel macam orang tahu. Dia lebih kepada connection lah. Kenalan lah. Try buat connection dengan semualah EO apa ke, tu business. Networking. Networking. So bila kita ada connection networking tu, jalan dia agak senang sikit. Kalau aku pula untuk yang baru-baru nak start, aku boleh cakap korang kena tebal muka sikit lah. Alamak. Tebal muka ni muka apa? Confident untuk kau build kau punya confident, untuk build kau punya personality. So bila kau muka kau tebal, I mean like bila kau pergi keluar, and then satu lagi, apa jenis show, apa jenis gig yang ada, kalau kau boleh pergi, kau pergi. So kau ambil experience daripada situ kan. Kau tengok band ni perform, dia perform macam ni, dia perform macam ni. And kalau boleh kau carilah satu gig yang memang banyak genre lagu. Kau jangan pergi macam kalau hardcore tu semua hardcore, metal semua metal, yang indie semua indie kan. So kalau ada yang campur tu, better kau ada kat situ lah. So at least sikit yes, kau dapat apa yang kau dengar, influence kau dapat daripada sini, kau cedok daripada sini, kau cedok daripada sini. So dari situ kau boleh create satu originality yang dari kau sendiri yang keluarkan. Sebab kita tahu orang lain, orang kreativiti masing-masing ada kan. And bakat tu pun dianugerahkan oleh Allah untuk kita guna sebaiknya. Betul? So dari situ dia relate lah. Kau tebal muka, kau pergi setiap show, kau bertegur dengan orang itu, kau tegur dengan orang ni, kau buat PR, kau buat itu ini. In the end kau akan dapat result dia yang kau sendiri akan puas hati. Sebab kau tahu kau dah usaha keras, kau tebal muka pergi jumpa orang, lepas tu kau dengar lagu, at the same time kau create something yang original dari kau.
So bila kau dapat hasilnya tu kau akan puas hati lah. Betul. So memang itulah kena aku banyak dapatkan idea-idea daripada diorang ni tau. So bila dapat tadi benda tu dia macam ada hubung kait. Nampak tadi? Kena ada originality, dengar banyak lagu, usaha tawakal, kabel kan. Lepas tu nak kena ada tebal muka. So benda-benda tu ada hubung kait yang korang kena tahu. Adik-adik kalau rasa nak pergi gig, rasa nak mosh lah, sebab ini zaman nak enjoy. Sebab ada juga yang sekarang rasanya dah open lah 2024 ni, 2000 dah, bila dah ada zaman-zaman TikTok ni, kita dah lebih terbuka, dah tengok cara tengok muzik keras macam ni, muzik yang slow macam gini. So dia ada type yang banyak untuk korang layan lagu-lagu kegemaran korang. Yang penting sentiasa support untuk local brand kita dan juga local band kita, sebab diorang memang sangat-sangat memerlukan support daripada korang dan diorang ada barang yang bagus untuk diketengahkan. Alright, aku nak ucap jutaan terima kasih kepada Monotones. Sama-sama. Semua sekali aku Sama-sama. sentiasa doakan korang akan lebih berjaya. Suatu hari nanti bawa nama negara juga ke Indonesia, InsyaAllah. Singapura, UK dan sebagainya dengan muzik korang, dengan bahasa kita. Orang putih layan lagu Monotones tapi dalam bahasa Melayu sanggup cari subtitle sebab muzik dia sedap. Tak faham bahasa tak apa, yang penting diorang boleh cari maksud. Dan aku juga harapkan kita tidak berakhir di sini, banyak lagi event-event kita orang, mungkin ada part 2, part 3 untuk kita orang invite lagi InsyaAllah. Monotones. Boleh. Amin. So guys, korang juga jangan lupa support kita orang di Podmaya, subscribe channel Podmaya untuk korang dapat tahu siapa lagi guest kita orang, band mana lagi yang kita orang akan invite. Siapa lagi band yang korang nak, boleh komen dekat bawah dan korang boleh cari juga diorang di Instagram Monotones. Kita jumpa next episode guys di Podmaya. Bye bye.